Okey geng, hari ni tukar minyak hitam sikit. So aku tak buat lah daripada mula buka skru tu sebab benda yang biasa kan. So aku dah buka tadi skru bawah tu saiz 17. Saiz 17 aku gunakan spanner ni lah, spanner Setegut ni. So aku gunakan minyak Castrol Power One sebab aku dah maintain minyak ni. Aku rasa okey je, tak ada masalah. So teruskan guna. Yang ni aku tukar biasanya setiap 2000 lah, tapi kali ni aku tukar awal sikit sebab itu hari lambat reset. So kita awalkan sikit lah sebab sama je, sebab kita hari lambat dah terjalan 200-300 baru kosongkan meter. So ni kita awalkan sikit lah, kurangkan 300 meter, sama je lah, lebih kurang 2000 jugalah. So masuk macam biasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, jangan jatuh sudah. Jatuh dia masyak. Okey. Kita biarkan sekejap. Bagi minyak dia turun habis sikit. Okey. Minyak pun dah penuh. Ni dah kunci. Jom kita kosongkan mileage minyak. 1778. Okey, tak sekejap. Okey geng, selesai tukar minyak hitam. Alhamdulillah.